Sebab kita punya susah kan. Kita, ya Allah, rasa satu hari dalam kalangan kami adik-beradik lah, saya tak ingat siapa adik-beradik ataupun mak saya minta request makan pizza. Pizza kan boleh tahan lah. Nama pun, mau cakap tentang lifestyle ni tuan-tuan. Nama pun Pizza Hut tu, bukan murah kan. Masa saya duduk Brunei, ayah saya orang Brunei. Orang cakap orang Brunei ni kaya kan. Bapak saya exceptional lah. So, satu hari dapat pizza tu, ya Allah, memang happy lah. Kita makan macam setahun sekali pun. Memang dah setahun sekali makan pizza. Makan. Budak mana tahu bapa kan? Habislah pizza tu. Lepas tu, tiba-tiba bapak saya marah. Lepas habis makan, saya dengar berapa jam macam tu, bapak saya marah. Tiba-tiba dia cakap, lepas ni bapa akan tampal besar-besar dekat dinding gambar pizza. Sebab dia cakap dia mau bagi peringatan, jangan lagi beli pizza. Kita macam dah faham, tadi dia yang belikan pizza kan. Tiba-tiba dia yang cakap macam tu. Sebab apa? Dia rasa bersalah. Dia rasa sayangnya duit sebanyak tu, RM25 contohnya, digunakan untuk beli pizza yang sekali makan habis. Padahal kalau lah RM25 itu digunakan untuk beli beras, beli telur, 1 minggu boleh makan, boleh settle. Itu dapat orang susah kan. Dia fikir macam tu lah.